Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamr wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala melaknat semua orang yang involve, yang terlibat dengan cerita arak ni. La'anallahu al-khamra, yang pertama arak tu sendiri Allah laknat minuman itu. Kat hadis ni dia kata la'anallahu al-khamra, Allah laknat minuman khamar itu, arak itu, minuman yang dilaknat oleh Allah. Wasyaribaha, dan orang yang minum dia dilaknat Allah. Wasaqiyaha, dan orang yang tolong pituang idam bagi orang minum juga dilaknat Allah. Hak ni lah tuan-tuan. Wabai'aha, dan orang yang jual arak kena juga. Wa mubta'aha, dan orang yang beli kena laknat juga. Wa 'asiraha, dan orang yang terlibat masa duk perah anggur nak peram bagi jadi arak, kawah hak perah dengan tujuan nak buat bagi jadi arak pun kena laknat juga. Wa mu'tasiraha, dan orang yang suruh perah, dia tak perah tapi dia tokey, dia suruh pekerja dia perah, dia hak suruh tu pun kena laknat juga. Wa hamilaha, ni hak duk jadi lori driver yang duk bawa arak daripada Kelang pi hantar ke hotel, pi hantar ke duty free, pi hantar ke kedai-kedai ada jual arak ni. Lori driver ni yang masuk waktu singgah kedai semayang ni kena laknat juga. Wal mahmulata ilaih, dan orang yang suruh lori driver hantar mai kat dia juga kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya angpi sangkut aja dengan cerita arak ni semua kena laknat Allah Subhanahu wa taala.